Hai, Assalamualaikum. Nervous. Sebab apa? Sebab ni after 4 tahun, 4 tahun ya, Pika tak buat video untuk YouTube. Sekarang Pika masuk balik dalam YouTube dekat depan kamera sekarang ni, bagi tahu kenapa Pika nak masuk YouTube balik. Okey, sekarang ni Pika tak make up lagi. Jadi kita sambil bercakap, kita sambil make up lah sebab Pika nak keluar. Pika nak keluar. Okey, 4 tahun lepas Pika dah buat YouTube. Okey, Pika dah buat YouTube 4 tahun lepas, tapi masa tu ibarat macam masa tak mengizinkan lah. Sebab apa? Sebab okey, first tengok ke depan ke belakang je. Tak apa. Yang penting Pika nak bagi tahu yang okey, macam ni. Sabar. Pika perkenalkan diri Pika dulu. Pika suka panggil diri Pika Pika, and ibu, isteri dan ada bisnes. Sekarang ni dekat depan kamera tengah record video untuk YouTube. Kenapa Pika after 4 tahun lepas tu kenapa Pika balik semula kan? Okey. Sebenarnya 4 tahun lepas bisnes Pika memang sangat perlukan Pika. Means Pika lah. Okey, Pika buat bisnes online, jadi packing, stok, post barang, semua tu Pika buat sendiri. Tak ada siapa-siapa tolong lah kiranya. Suami lah, cuma tak ada tambahan manpower. Kiranya Pika dan suami sahaja. Jadi pada ketika itu ya, Pika memang tak boleh lah nak buat benda itu, benda ini. Sebab bisnes pun memang perlukan Pika. Jadi walaupun Pika dah start YouTube masa tu, Pika rasa Pika dah tak boleh nak sambung. Sebab bisnes lebih perlukan Pika. Itu alasan. Ya, bisnes perlukan Pika masa ketika itulah. Sebab kita punya pendapatan mainly from bisnes online tu saja. Jadi kita tak boleh lah nak itu sekejap, ini sekejap. Sebab memang sebab utama why Pika stop making videos on YouTube. Tapi sekarang 4 tahun kemudian, sekarang kita dah berada di 4 tahun kemudian 2025. Pika masuk balik YouTube sebab apa? Sebab it's time. Sebab Pika dah ada staff. Sekarang Alhamdulillah bisnes Pika dah ada staff. Jadi hal packing, hal stok, hal ambil order customer, apa semua tu ada staff yang handle. Alhamdulillah. So bukan kata Pika tak perlu ambil peduli pasal bisnes, tapi at least sekarang Pika ada sedikit ruang untuk Pika buat apa yang Pika suka. Inilah yang Pika suka, bercakap depan kamera. Jadi kat sinilah Pika sekarang. Tengok, kita nak make up sambil bercakap tak boleh weh. Aku rasa macam banyak sangat lah aku nak cakap ni. Sebab lama sangat kan. Okey, teruskan. Pika ambil masa sangat lama untuk fikir, betul ke Pika nak masuk semula dalam YouTube? Ambil masa juga tau. Sebab daripada bulan 1 sampai ke bulan, sekarang dah bulan 5. So bulan 1 2025, sekarang bulan 5 2025. 5 bulan Pika fikir ya ke kan. Tapi kalau fikir sampai bila nak fikir macam tu kan. So Pika rasa lagi sampai masa bila dah mula-mula Pika upload short kan dekat YouTube. Pika upload beberapa short lah, tak banyak. Tak sampai pun 20 lagi short Pika tu. Tapi Pika tengok dia punya view pun okey macam tu. Sebab orang pun cakap short pun memanglah cepat naik view kan. Tak kisahlah. Tapi macam dia memberi kita semangat untuk kita recording the video YouTube. Macam tu. Sebab daripada short kita boleh tahulah apa yang kita nak sebenarnya. Macam tu. So ambil masa yang lama juga untuk Pika start back. Susah sebenarnya kita nak keluar daripada kebiasaan harian kita yang memang dah lama kita tinggalkan. Kita nak restart tu kan. Tapi why not kan? Sebab kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita nak dalam hidup kita. Jadi kalau kita tak ambil benda tu,
Lagipun kita dah ada pun benda tu dalam diri kita. Kalau kita tak ambil benda tu, kita fikir benda tu kat situ je, tak. Orang lain akan ambil tempat tu. Tak kisahlah. Tak kisahlah awak orang kata dah lambat lah, macam nak start dah lambat lah, sepatutnya 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, macam tu kan. Selagi kita nak bermula, kita tak pernah terlambat. Selagi kita nak start sesuatu yang baru dalam hidup kita, kita tak pernah terlambat je. Harap maklum. Kenapa Pika balik semula dekat YouTube ni? Sebab apa? Sebab minat. Minat tu kita pergilah mana-mana pun, kita buatlah apa-apa pun kan. Minat tu dia akan datang balik pada kita. Sampai bila-bila pun dia tak akan lari daripada kita. Kalau katalah kita ni minat masak kan, kita pergi situ sini makan kat luar lah sekali, kita nak makan apa yang kita masak juga. Macam tu. Kita nak masak, kita nak bagi orang makan. Macam tu contoh. Tapi Pika ni sejenis yang memang minat di depan kamera, memang minat bercakap. Jadi kalau kita ignore benda tu pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Benda tu akan menghantui kita. Sampai bila? Macam tu dekat telinga. Sampai bila? Macam tu lah kan. Dekat telinga kita. Duk ulang, fikir benda sama. Tapi, kalau setakat minat je, lepas tu tak buat apa-apa, you fikir minat tu akan membuahkan hasil. Tak adanya. Setiap minat pun perlu berusaha juga. Kalau lah duduk je, mana datangnya minat tu jadi hasil ke apa ke, tak ada. Kalau aku minat buat video, aku minat record, aku bercakap depan kamera, tapi tak buat. Cakap je. Tak akan jadi apa. Pika tak sabar tau nak cakap, welcome back to my channel. Memang tak sabar sangat. So, Pika harap akan ada banyak lagi video-video seterusnya lah daripada Pika sendiri. InsyaAllah kan. Sebab bila kita fokus, kita yakin, kita konsisten, akan ada lah video-video yang baru.